Bolehkah huraikan hadis? Nanti kita akan hurai hadis ni. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada wanita. Boleh. Apa perbezaan di antara tauhid dan manhaj salaf? Oh, ini satu pun. Orang yang tidak menunaikan haji, apa patut dia buat? Di sini. Apa yang sunat yang dia boleh buat? Korban. Lagi? Puasa apa? Puasa Arafah. Ha? Dan tuan-tuan, bila kita puasa Arafah? Mudah-mudahan, insyaAllah. Tuan-tuan akan berpuasa pada hari orang Arafah. Kita pun berpuasa lah di Malaysia pada hari Arafah. Ada 2-3 hari Arafah, satu je. So puasa hari Arafah, ha? InsyaAllah. Tu di puasa. Kemudian korban. Disunatkan tuan-tuan buat korban. Dan kita dah hurai dulu korban. Tidak boleh beri apa? Daging dan upah kepada penyembelih dengan menggunakan daging korban. Kita dah hurai tu. Orang bukan Muslim boleh makan daging korban tak? Boleh. Dia duduk sebelah rumah kita, gigit jari dia. Awak makan apa dah? Sorry, lu tak boleh makan. Lu punya agama kejam dia kata. Ingat itu hindraf saja, kejam, you kejam.